3 kali gagal ujian psikometrik, tapi kali keempat terus lulus. Nak share satu cerita. Ada seorang calon ni, dia memang bersemangat nak masuk jawatan pegawai tadbir diplomatik M9. Dia dah lama target nak kerja kerajaan, especially jawatan PTD sebab peluang kerjaya memang luas dan prestige. Tapi, ada satu masalah besar. Dia dah ambil ujian psikometrik sebanyak 3 kali dan 3 kali gagal. Mula-mula dia ingat mungkin dia tak cukup bijak. Dia rasa mungkin orang lain lebih pandai daripada dia. Tapi lepas dia cek balik, rupanya masalah sebenar bukan sebab dia tak pandai. Masalah pertama, dia hentam jawapan sebab tak cukup masa. Bila masa makin suntuk, dia mula jawab random asalkan siap. Masalah kedua, dia tak tahu soalan psikometrik ni sebenarnya ada pola. Banyak soalan berulang, cuma ayat jadi ubah. Jadi bila jawapan dia tak konsisten, sistem boleh detect. Dan masalah ketiga, dia tak faham apa sebenarnya yang dinilai dalam setiap soalan. Ada soalan nampak mudah, tapi sebenarnya nak tengok personality, kestabilan emosi, cara buat keputusan dan kesesuaian dengan jawatan PTD. Sebab tu, dia bagi jawapan yang salah tanpa sedar. Lepas gagal kali ketiga, baru dia mula serius buat persediaan. Dia cari rujukan yang betul, dia mula belajar teknik jawab psikometrik. Dan masa tu, dia jumpa ibu rujukan psikometrik PTD ni. Bila dia baca, baru dia faham kenapa dia gagal sebelum ni. Dalam e-book ni, dia belajar macam mana nak kenal jenis soalan yang selalu keluar, macam mana nak jawab dengan lebih konsisten dan tak terperangkap dengan ayat yang mengelirukan. Dan paling penting, macam mana nak urus masa supaya semua soalan sempat jawab tanpa panik. Lepas buat persediaan betul-betul, akhirnya pada percubaan keempat, dia berjaya lulus dengan cemerlang. Jadi, kalau anda ada exam psikometrik PTD yang akan datang, jangan ulang kesilapan yang sama. Jangan tunggu last minute baru nak prepare. Mulakan latihan awal dan faham cara ujian ni dinilai. Kalau nak dapatkan rujukan psikometrik PTD ni, boleh pergi ke TikTok @kerja4u sekarang.